Yang ini namanya Terry Shoulder Bag. Harga dia RM1,350 sebelum voucher. So let's talk about this bag. Bag ni dia macam ala-ala Nolita, tapi sebenarnya dia lagi panjang daripada Nolita. Shoulder strap pun panjang, and also it comes with a crossbody strap. So bag ni dipakai coated canvas. Belah bawah ni dia pakai smooth leather dekat sini. Trim tepi ni pakai leather lah. Okay, untuk shoulder strap dia ni campuran chain and leather. Chain dia tak berat. Lepas tu kalau letak dekat shoulder, memang selesa sahaja. Ada Pima logo dekat sini. Okay, for the inside, ni belah dalam dia. This is the crossbody strap. Lepas tu ada multifunction pocket. Bag ni it is macam long enough, big enough untuk fitkan long wallet tau. Now Aisyah nak pakai, nak tunjukkan bila pakai crossbody. So ini Aisyah attachkan dekat sini and dekat sini. Lepas tu Aisyah pakaikan. Ni rupa kalau pakai crossbody. Okay, before Aisyah endkan video ni, Aisyah nak tunjukkan rupa bila masuk long wallet. Ni rupa dia kalau masuk long wallet. So memang definitely boleh masuk lah long wallet. Harga again RM1,350 sebelum voucher. Untuk cara pembelian boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any question, boleh komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.